usia yang masih muda ini, ramai rakyat Malaysia kini terpaksa memikul dua tanggungjawab besar, iaitu menjaga anak-anak dan pada masa yang sama menyarai ibu bapa yang semakin berusia. Golongan ini dikenali sebagai golongan generasi sandwich, yang mana satu realiti yang semakin biasa dalam masyarakat kita pada hari ini. Generasi sandwich merujuk kepada individu dewasa yang bertanggungjawab dari segi kewangan, emosi dan masa terhadap dua generasi berbeza dalam satu masa. Dalam keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat, cabaran ini memberi tekanan besar kepada kehidupan seharian mereka. Bagi mereka yang tergolong dalam generasi sandwich, rutin harian bukan sekadar bekerja untuk menyarai diri, tetapi juga demi memastikan keperluan keluarga terus terjaga. Saya ada 6 adik-beradik. Saya yang bongsu. Tapi kalau nak cakap yang orang kata bergantung pada saya tu, tidaklah. Cumanya kalau mak ni biasa dia akan push anak dia untuk beli yang sepatutnya lah. Tapi nasihat tu saya ambil untuk diri saya tu, alhamdulillah dia berguna lah. Dalam family saya ada 4 orang adik-beradik. Saya anak sulung and then 3 orang adik-beradik yang lain. Yang dalam family saya lah yang tanggung sebab anak sulung kan, and then saya seorang je yang bekerja. Sewa rumah pun saya bayar, kos sara hidup adik-adik saya. Kalau nak keperluan ke untuk belajar, saya memang akan tanggung dorang lah. Paling besar adalah anak sulung. Lepas tu time zaman study dulu, banyaklah cabaran dari segi kewangan lah, banyaknya. Generasi sandwich, cabaran dia lebih kepada saya rasa dari segi mental lah. Sebab kita banyak nak kena bagi orang happy kan, selain daripada diri sendiri. Cabaran yang paling besar untuk diri saya kena ketepikanlah saya punya kemahuan dan pentingkan keperluan keluarga saya. So kadang-kadang rasa tersepit lah sebab kita nak sesuatu tu and then kita rasa kita boleh dapat, tapi kita tak boleh selfish lah, kita kena utamakan family kita juga. Selain beban kewangan, tekanan emosi turut menjadi cabaran utama. Ramai mengakui mereka sering mengetepikan keperluan diri demi memastikan kesejahteraan keluarga. Ada juga selalulah. Lagi-lagi time assignment semua, projek memang akan start lah. Sebab sambil tu saya bekerja buat part time, balik pukul 1 pagi. Macam tu lah. Oi, pernah. Tapi saya rasa benda tu perlu. Sebab kalau benda tu tak berlaku, kita pun tak tahu mana silap dia, mana yang kurang dia, mana lebih dia. Jadi kita ambilkan benda tu sebagai penyaran untuk kedepannya kita jadi lebih baik lah. Situasi tu memang ada, tak dinafikan. Saya selalu busykan diri sendiri lah. Saya rasa kalau busykan diri sendiri, kita lupa masalah tu. Pernah je. Ada je benda-benda yang macam kita dah lama idamkan, tetapi ada benda yang lebih memerlukan dari family minta tolong apa kan. Jadi kita sacrifice tu juga tu dulu dan kita fokus ke family. Dalam jangka panjang, situasi ini boleh membawa kepada keletihan melampau dan tekanan berterusan. Tanpa sokongan yang mencukupi, golongan ini bersiko berdepan masalah kesejahteraan hidup. Mungkin daripada gaya mereka kot, orang tak nampak. Tapi sebenarnya sebalik gaya kita ada kesusahan kita jugalah. Yang orang tak nampak adalah dari segi ada orang yang hidup dia senang. Yang lebih merasakan ni saya rasa di peringkat pertengahan dan juga bawahan. Tekanan yang berpanjangan ini bukan sahaja menjejaskan emosi, malah turut memberi kesan terhadap mental dan juga fizikal kepada golongan generasi sandwich, terutamanya apabila mereka kurang masa untuk berehat dan juga menjaga diri sendiri. Bagi generasi sandwich, kehidupan adalah tentang pengorbanan dan juga keseimbangan. Mereka terus kuat demi keluarga walaupun sering tertekan dan juga keletihan. Namun, di sebalik pengorbanan ini, siapakah yang akan menjaga mereka?